Pak super guys. Super. Wow. Woi, rasa macam tak nak review dah lain-lain tu. Okay dah, kita tutup. Okey. Wah. Wow. McLaren F1 Case B 2026 dah pun release, dah ready pun. Ready stock. Begitu cepat masa berlalu. Case 2026 dah sampai B dah. 9 long cut. N adalah tahun 2026. B adalah case B lah. Ini apa tunggu lagi? Dan buka dan kita tengok item-item dalam case B tu. Kat kita semua yang sampai semua alhamdulillah, semua yang single tip. So, kita buka satu, kita tengok item case B 2026. Okey, ni dia. Case B kita tengok satu persatu. Wah, ni track ripper, ini yang baru dalam 2026 B. Ini yang terbaru dalam case B 2026. Cantik guys, Black Widow. Lawa guys. Ini adalah Chevy Silverado. Roger Dodger dia repeat daripada case A. Fire alarm color baru dia ada dalam case B. Repeat daripada case A. Wah, ini Hightail Chaser. Ini baru untuk 2026. So maksud kata kalau ada logo ini, dia adalah new casting lah. New casting untuk 2026. Walaupun dia fantasi, tapi bagus juga dia idea keluar kereta macam ni kan. Dia tak adalah kereta dinosaur sangat. Batman, berapa kali Batman nak datang. Okay, ni case B pun ada lagi Batman. Monster High, ni pun repeat lagi saya rasa, tapi colour dia macam slightly different sikit. Saya tengok kat sini. Ini repeat. Ini repeat daripada case A saya rasa. Tapi Mustang pun dia repeat juga daripada case A. Roller toaster untuk letak roti ni. Sebelum ni dia dah keluar macam-macam colour. Sekarang ini light yellow, cantik, dengan colour rim dia colour putih. Roller toaster yang terbaru. Ini repeat daripada case A. Okay. Purple Passion, ini colour baru keluar. Sebelum ni colour apa? Purple kan sebelum ni. Ini colour pink pula guys. Colour pink pula. Purple Passion colour pink. Monopoly Pass and Go ada 2 biji dalam ni. Ini yang diperkatakan itu Transformer keluar sekali lagi. Tapi kalau kita tengok kat sini, tak ada pun perubahan yang dia buat. Tak ada sikit pun perubahan dia buat. Rim pun sama juga, kecuali cut lah lain. Cut 2026 punya case B punya cut dia, cut sahaja yang lain. Tapi dia punya kereta dalam tu semua saya rasa sama. Bagus juga dia keluar sekali lagi. Dia memeriahkan case B lah. Kit concept. Kit konsep ni pun sebelum ni dah pernah keluar. Dia keluar, nampak sekali lagi. Kat sini ada tulisan kit kat bawah tu. Kit konsep ni, apa yang menarik, sebelum ni dah pernah keluar, nampak lubang bawah ni. So kalau letak lampu, suluh lampu, letak lampu handphone sekalipun, dia akan ada cahaya keluar. Macam cerita Night Rider tu kan, dia akan bercahaya. So kalau korang beli, suluh letak lampu handphone korang kat bawah ni, dia akan ada bercahaya macam ni. Kit konsep. Tulisan Braille ni punya fantasi keluar lagi ni. Ini tulisan Braille ni, dia keluar berapa kali sebelum ni, beberapa kali. Ada juga yang collect benda ni, saya tahu. Kalau yang terbaru Jeep Gladiator keluar sekali lagi. Ini fantasi keluar. Dodge Hemi Challenger, ini color yang baru. Dodge Hemi Challenger ni adalah decal yang baru, ada dalam case B. Chevy Impala dia repeat daripada case A. 24/7. Dulu ni nak keluar Mazda, tak ada license, buat 24/7. Keluar sekarang dah ada license untuk Mazda. S8 dia keluar juga, masih lagi keluar 24/7 ni. Cantik, color merah. Ni lama punya casting ni. Dia keluar Ford Mustang March keluar lagi. Wah, Barbie keluar sekali lagi. Dia repeat daripada case A. Memang sebelum ni dia dah keluar dalam case A. Case B dia repeat. Tu cantik lah. Driftbox first casting lah, 2026 first casting. Cantik. So first level dah settle. Kita tengok second level. Kalau ada rezeki kita dapatlah super dia. Tak tahu ada ke tak memang satu. Mana? Guys. Ada. Weh. Ini super kerajahan untuk case B guys. Ini super kerajahan saya kata. Tak weh. Balik weh. Dia balik dah. Weh, dia balik weh. Siapa nak unboxing ni? Siapa yang nak sekarang unboxing ni? Dia beritahu orang. Saya kan dia lari balik. Ford Mustang GTD. GTD guys. Yang ni super treasurehan. Wah. Bapak. Wah, dah score weh first case Bapak kita. Dream dia. Mahal. Okey, bawah dia. Bawah dia ada logo super treasurehan. Dekat kad dia ada color gold. Lepas tu dia punya TH punya. Wih, cantik guys. TH dia dekat number plate dia. Dia punya yang biasa regular dia color light blue saja. Dapat super guys. Super. Wow. Woi, rasa macam tak nak review dah lain-lain tu. Okay dah, kita tutup. Okey. Wah. McLaren F1 McLaren. Dia keluar McLaren pula guys. Untuk case B ni dia belanja betul dalam case B guys. Barbie sebiji lagi. Best. Case B memang best. Case B memang best. Lamborghini, okey.
Lamborghini, lepas tu Honda Type R. Lagi apa? McMurty colour ni grey sebelum ni. Colour biru pula. Itu pun baru colour. Bugatti Bolide keluar. Cantik. Ni Pagani. Pagani Zonda macam Tune tapi dia tak namakan Tune dah sekarang ni. Exotic car. Siapa yang collect Tune sebelum ni boleh consider yang ni untuk collection korang. Collection Tune korang campur yang ni. Ni dia punya RTH dia, regular treasure hunt dia. Dodge Viper ni regular treasure hunt untuk case B api dia. Yang ini logo kat bawah kad dia. Ini adalah RTH untuk case B ya. Ferrari ada dalam ni guys. SF90 color biru. Blue guys. SF90 color biru guys. Wih, cantik. Ni Supra. Tak, yang Huyo tu. Yang ni Raijin Express. Ada kucing guys. So korang collect kucing yang sebelum ni, lepas tu letak pula dengan ni. Nanti kucing yang sebelum ni, yang kucing tu dia keluar RTH tau guys. So collect yang RTH tu, collect kucing tu dengan collect Raijin ni letak sekali. Memang ada collection kucing lah korang. Sekali lagi guys. Weh, 2 biji. Mazda MX-5. Okay. Mazda MX-5. Tadi tak ada kan? Okay, ni Mazda MX-5. Cantik. First satu lah. Ui, yang tu pun. Porsche Carrera keluar sekali lagi. Alright, okay. Pagani Zonda 2 biji. Uish, menarik. Weh, Ferrari 2 biji ya? Kes ni? Guys. Woi, saya ingatkan sebiji saja dia belanja. 2 biji guys dia belanja kat saya. Ferrari. Hak ni pun 2 biji. Porsche Taycan Turbo S. Ini Porsche yang baru untuk case B. Kita ada kat sini. Ini yang last sekali. Chevy. Ini pun ada keluar colour baru. Okay. So itu dia. Itu dia unboxing case B 2026 sudah selesai. So siapa nak dapatkan item-item case B ni boleh dapatkan kat Rotoys. Kita ada lionhobby.com ataupun boleh dapatkan dekat kita punya mana-mana platform yang kita jual ataupun terus datang ke Rotoys guys.